Malaysia madani, rakyat disantuni, timur, barat, selatan dan utara. Malaysia madani. Mengumumkan ketibaan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia dan Div-Div kenamaan masuk ke auditorium. Hai orang India berbudi bahasa, lembut langkah tarian indahnya. Hai ada tarian naga. Hai Melayu pula macam-macam budaya. Orang Iban dan Kadasan semua gagah perkasa. Kita semua anak Malaysia. Silalah jemput duduk. Silalah. Dijemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Div-Div kenamaan untuk mengambil tempat duduk di atas pentas. Baik. Saya di sini, sir. Saifuddin tengah duduk. Habis dia punya ni, dia datang. Sila semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri, rakan-rakan ahli panel semua, saya mengambil kesempatan ringkas saja di mana tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, ahli-ahli Majlis Forum Ilmuwan Malaysia. Terima kasih kepada pihak penaja pada malam ini yang menyediakan tempat dan juga untuk kita membincangkan satu tajuk besar. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini adalah merupakan siri ke-8 yang dipengerusikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bagi tuan-tuan dan puan-puan yang biasa dengan Forum Ilmuwan Malaysia ini yang cara kita kendalikan. Secara santai, Yang Amat Berhormat tidak berasal untuk ada protokol-protokol apa, kerana ini adalah merupakan satu proses pencambahan idea. Dengan demikian, saya tidak berhajat untuk bercakap panjang. Saya terus serahkan kepada Yang Amat Berhormat untuk memulakan bicara kita pada malam ini. Silakan Yang Amat Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan rumah Saudara Datuk Ahmad Ramzan dari Institut Integriti Malaysia, KSN, Saifuddin lagi ni, Saudara Zamri dan Datuk Rahman Bung yang juga anggota panel. Saya lihat malam ni pertama kali nampak tokoh-tokoh besar kerajaan dari segi KSU, KP semua ada. Luar biasa ini macam ni. Dan saya nak sebut sini bahawa ini adalah lanjutan daripada siri-siri yang kita adakan hampir setiap bulan. Programnya santai dan tujuannya ialah untuk meletakkan budaya ilmu, tradisi akliyah, pemikiran kritis, dan kita telah menyentuh banyak tajuk-tajuk digital, transisi tenaga, soal pertembungan budaya, dan ramai peserta selama ini dari kalangan ilmiah, academic universities. Dan dalam siri kita itu kita tetapkan, saya moderator, saya pilih sendiri, tak ada orang boleh nak argue. Kemudian seorang tokoh, selalunya ahli jemaah menteri, beri pandangan. Kemudian tokoh akademik, tidak selalu yang sekritis Rahman Bung, tapi malam ini kita bawa dia. Kemudian seorang dari segi sama ada pegawai penjawat awam ataupun dari segi swasta. Jadi dari tiga cabang itu ada berikan pandangan ringkas. Itu memang satu beban besar untuk kawal. Kemudian dalam membuka ruang sepenuhnya untuk perbincangan soal jawab dan yang agak terbuka. Sekali lagi saya tekankan tugas kita ataupun ialah untuk menyemarakkan budaya ini, budaya ilmu, budaya kritis di kalangan kita
dan tidak mengandaikan apa yang dilakukan oleh sama ada kerajaan atau penjawat awam ataupun universiti sudah sempurna. Harus buka ruang untuk berfikir semula. Sebut fikir semula, kebetulan buku terbaru saya baru terbit di Hearst London, Rethinking Ourselves. Kebetulan. Bukan nak jual buku tu jadi masalah. Baik. Tajuknya itu soal integriti. Saudara tahu dalam kerajaan Madani ini, saya tekankan, saya ingat bukan semestinya idea baru, tetapi belum pernah dalam kerajaan seingat saya, penekanan begitu kuat tentang isu tata kelola dan integriti. Kerana bagi saya, untuk menjayakan satu negara, satu program, dia mesti bermula dengan tokoh yang ada integriti, yang amanah dan sistem yang dianggap dalam kerangka besarnya lebih bersih dan transparan. Ini cabaran besar. Dan malangnya dalam perbincangan umum, apa yang disebut public narrative, ini sangat kurang. Ya? Dalam perbahasan politik, umpamanya, dalam perbahasan awam, soal integriti itu tidak diletakkan sebagai suatu keutamaan. Dalam urutan keutamaan dalam fiqh awlawiyat itu, tentunya tidak menjadi satu hal yang boleh membawa tarikan yang kuat. Dan ikut pengalaman singkat saya sekarang dalam kerajaan 3 tahun, memang saya rasa memang satu cabaran besar. Ya, terutama nak membetulkan, luruskan kepincangan, ketirisan, kebobrokan nilai, rasuah. Itu satu cabaran yang biasanya orang anggap mudah, tetapi untuk mendepaninya sebenarnya lebih sukar daripada biasa. Tapi kalau kita ikut tradisi Islam dari awal, kalau kita baca ayat-ayat awal, ya, Mudaththir Muzammil, Qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Itu banyak ulama menafsirkan kebesaran Allah dan pembersihan itu, pembersihan bukan saja dari segi akidah tapi jiwa yang dan akhlak dan nilai. Dalam kita membicarakan soal kemampanan ekonomi sekarang yang tandusnya dinilai. Dalam membicarakan soal geopolitik dan pembenturan idea, yang kurang dibicarakan ialah soal nilai, termasuk etika dan moral. Kemudian saya ingat lagi di perkampungan sunnah di Perlis tahun lalu, atau 2 tahun yang lalu, tatkala bicarakan soal Salahuddin Al-Ayyubi atau Saladin the Great, orang bicarakan kehebatan dia, ketenteraannya, menakluki Baitul Maqdis, tapi dia lupa 10 tahun pertama pentadbiran pemerintahan Salahuddin itu ialah soal kekuatan dalaman, disiplin, soal integriti, soal budaya ilmu yang dikembangkan dan disemarakkan di masjid-masjid. Tapi yang diajar kepada kita ialah tentang hal-hal ibadah yang penting, tetapi dia terhenti dekat situ. Ya. Mengapa boleh kita munculkan suatu tokoh yang hebat seperti Salahuddin Al-Ayyubi, ya, selain pada para sahabat atau Umar bin Aziz, ya, tapi yang kemudian itu kerana keutamaan yang diberikan, termasuk apa yang disebut soal budaya ilmu, maknanya masjid itu jadi semarak, semangat dan integriti. Bagaimana isu yang kita sebut sebagai good governance. Itu 10 tahun pertama, bayangkan. Kita dengar Salahuddin Al-Ayyubi, siapa yang bicara bahawa 10 tahun yang pertama itu Salahuddin Al-Ayyubi tidak bicara soal menakluki Baitul Maqdis atau perang. Dia berkawan dengan semua. Negara-negara jirannya itu termasuk negara Kristian, negara Islam. Dia tumpu kekuatan, kemudian dengan asas yang kukuh membina kekuatan itu yang berteraskan kepada integriti sebelum dapat melonjak ke atas. Demikian mukadimahnya. Saya persilakan Datuk Ahmad Ramzan dulu sebagai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Negara. Terima kasih Institut Integriti Malaysia ini kerana menyiapkan jamuan dan siapkan tempat walaupun saya tak diberi jamuan tadi. Okey, sila. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini adalah merupakan komitmen Institut Integriti Malaysia ke arah reformasi integriti. Tetapi izinkan saya terlebih dahulu memberi berhubung dengan masalah yang antara masalah yang kita hadapi berhubung dengan integriti. Kelemahan di antara polisi dengan realiti, di mana Malaysia kini kekal di bawah ke tangga 57 berdasarkan skor 50 untuk indeks persepsi rasuah. Sedangkan pada realitinya, ianya seharusnya lebih rendah dengan apa yang telah pun kita laksanakan. Begitu juga dengan statistik berhubung dengan Biro Pengaduan Awam, di mana cuma penyelesaian kita hanya setakat 70% di bawah tahun 2024, sedangkan sasaran kita adalah 80%. Begitu juga dengan peningkatan dari segi trend penerima rasuah, di mana pemberi rasuah pada 2025 majoriti penerima 53.1%, sementara pemberi rasuah 58.1%, adalah merupakan mereka yang berusia 40 tahun ke bawah. Dan juga kita lihat bahawa trend peningkatan kes buli, di mana hampir 77% bagi tempoh 8 tahun daripada 2015 hingga 2024, dan pada pertengahan 2022 hingga pertengahan 2024, selama 2 tahun ianya meningkat hampir 100%. Tetapi apa jua masalah yang kita hadapi sekarang ini, yang paling penting adalah merupakan ini adalah apa yang kita akan laksanakan seperti mana yang telah pun diungkap oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahawa indeks persepsi rasuah ini perlu berada di bawah 25 teratas dunia untuk dalam tempoh sebelum tempoh 10 tahun. Dan juga kami juga menjurus kepada arah pengenalan agenda reformasi perkhidmatan awam bagi budaya integriti dan juga penghayatan nilai murni untuk perkhidmatan awam oleh Tan Sri Samsul dan Ketua Setiausaha Negara dan juga merangkap pengurusi Institut Integriti Malaysia. Tetapi yang lebih penting untuk bergerak ke hadapan, ini yang kami laksanakan. Pertama sekali, sekarang ini kami telah pun merangka satu modul integriti kanak-kanak yang kami panggil sebagai MIKA, MIKA. MIKA ini akan sekiranya dipersetujui akan menjadi satu dasar untuk diajar di taska, tadika dan juga di prasekolah. Buat masa sekarang ini kita mempunyai hampir 24,785 taska, tadika dan juga prasekolah termasuk keperluan khas yang mana perlu kita didik asas integriti itu sebelum kita boleh pupuk kepada peringkat menengah dan juga peringkat yang lebih tinggi. Jadi asas ini kepada integriti ini penting yang kami bentuk di dalam modul integriti untuk kanak-kanak ini. Selepas itu, sekarang ini kami telah pun memperoleh kelulusan dari segi untuk memperkenalkan apa yang kami panggil sebagai sistem pengurusan integriti dan governance, iaitu SPINE, di mana sistem ini berkeupayaan untuk mengukur tahap kesihatan sektor awam. Sistem ini khusus untuk sektor awam bagi mengenal pasti dia punya penyakit. Sebab sekarang ni ada setengah agensi awam sudah pun macam PDRM sudah pun berusia 200 tahun lebih. Begitu juga dengan sektor-sektor yang lain. Jadi sistem ini berkemampuan untuk melihat dari segi tahap kesihatan sektor awam itu. Alangkah mudahnya dalam hidup ini sekiranya kita mempunyai pelbagai penyakit hanya membeli dengan sepapan Panadol. Tapi itu tidak lagi menjadi dia punya kes sekarang ni. Jadi dekat sini yang sistem ini akan melihat kepada bagaimana keberkesanan sektor awam itu untuk menjalankan perkhidmatan awam, untuk to serve the public. Dan yang ketiga adalah kami sekarang ini cuba membentuk satu indeks integriti Malaysia yang dikenali sebagai INTEM, yang mana kita akan guna pakai konsep daripada Jepun, Korea dan juga Singapura untuk kita mitigate ataupun untuk kita adaptasi untuk diketengahkan sebagai satu indeks pengukur yang mana boleh memperkukuhkan budaya integriti itu. Di samping itu juga kita juga sedang membuat strategi pembudayaan integriti nasional
iaitu NIES. Satu perkara yang utama dekat dalam strategik pemberdayaan integriti nasional ini adalah untuk membolehkan integriti itu diterima sebagai satu norma sosial yang boleh diterima pakai oleh masyarakat umum. Itu yang kami cuba laksanakan dekat dalam strategik pemberdayaan integriti nasional ini. Datuk Seri. Baik, terima kasih. Saudara Ramzan ni memang dari PDRM. Jadi sebab tu dia letak di sini sebagai disiplin itu diteruskan. Disiplin bukan pukul orang, tegur. Baik, Saudara Saifuddin Nasution sudah kenal di dalam negeri, tapi memang seorang pembidato yang agak petah dan very structured. Jadi bila diberitahu tentang tajuk ni, pagi-pagi tadi lepas subuh dia dah call saya dah. Dia kata ni buku Ibn Taymiyah ni penting. Dan dia terang pun telefon aku ni anak siap nak pergi pejabat, tapi tak apalah, sabarlah kan sahabat. Jadi maknanya saya nak gambarkan, he's taking his task very seriously. Maknanya bila ada tugas, sibuk bagaimana dalam disiplin, kita tak mau bazir waktu dan memanfaatkan dengan menyediakan bahan yang boleh memberikan kesempatan kita berfikir dengan kritis, berbincang, dan kalau boleh mengkritik ini dalam kesempatan terbaik, boleh kritik Menteri Dalam Negeri tanpa risiko. Jadi segala hormat saya persilakan Saudara Saifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Yang amat berhormat Datuk Seri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar, guru saya Dr. Rahman, terima kasih banyak, umur 82 dah rupanya. Nampak macam 52. Dr. Ramzan, Tan Sri KSN, audiens yang saya muliakan, alhamdulillah. Saat yang paling sukar adalah bila diminta bercakap dalam satu program yang namanya Forum Ilmuwan. Makna hak main ni semua ilmuwan semualah. Jadi tak mudah. Saya hak duk biasa dah 3 tahun cakap dengan AADK, penjara, banduan, klien dadah, polis. Tiba-tiba hari ini nak kena berucap depan para ilmuwan tak mudah. Nampak pula Datuk Mustafa Ali. Masa dia duduk di sini, saya pernah diundang di sini. Sahabat saya Dr. Anis Yusal Yusof, Datuk Seri, sekarang sedang melatih para birokrat dari Timor Leste. Dia sedang develop his human resource. Timor Leste bukan saja kita terima mereka nanti insya-Allah bulan depan sebagai anggota baru, tapi persiapan mereka untuk bangun sebagai negara tak ramai yang sedar. Ini antara orang yang menjadi resource person kita sedang bangunkan. Saya sempat diundang 1-2 sesi lah, berucap dengan PTD Timor Leste lah kiranya. Okey. Yang saya perasan lebih ramai perempuan banding lelaki. Saya pun tak tahu pasal apa. Saya juga jumpa sahabat lama saya, Datuk ini Saudara Izhar Hifni. Saya kenal dia masa Kelab UMNO UK. Hari ini jumpa, rupanya bila main program ilmuwan baru jumpa kawan-kawan yang makna taraf ilmuwan lah. Makna hak berucap dulu tak lekeh lah, penjagalah lah. Berucap lagi tu. Baik, itu yang pertama. Saya mulakan dengan berkongsi 1-2 anekdot dulu. 2018, lepas pilihan raya umum, Pakatan Harapan tu menang besar. Sehingga 97 kerusi. Dalam 97 tu keadilan menyumbang sehingga 45. Besar. Jadi kita menguasai Selangor, Negeri Sembilan, kita menjadi sekutu penting di Pulau Pinang, ya, di Perak pada masa itu. Ketika itu Datuk Seri Anwar kumpul kami semua dalam dewan macam ni lah, di One World Hotel. Dalam pidatonya yang banyak itu, saya cuma ambil satu perkara saja. Dia kata,
Parti reform macam keadilan, kejayaannya bukan diukur berapa ramai kita menang. MP-nya, ADON-nya, MB-nya, EXCO-nya. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah keupayaan kita menterjemahkan agenda reform, idea reform, sehingga menjadi satu dasar negara, kemudian diolah dalam bentuk program yang kemudian rakyat terbanyak mendapat faedah, mendapat manfaat. Itu ukuran sebenar kejayaan reform. Ini 2018. Okay, Dan bila hari ini beliau menjadi Perdana Menteri, cabarannya juga adalah di satu sisi desakan untuk menyegerakan reform itu membuat-buat, desakan itu keras. Okay. Tapi harus ada pendekatan yang seimbang kerana di satu sisi akan ada kalangan yang segera meletakkan semua tuntutan reform, kemudian pada masa yang sama ada lagi elemen lain yang kalau tak diambil kira, maka itu akan menyebabkan musibah yang lebih besar. Itu cabaran sekarang pula. Baik. Beberapa bulan dulu, saya menjemput seorang sahabat saya, seorang sarjana dari Kuwait, namanya Dr. Tariq Suwaidan. Saya kumpulkan pegawai tinggi Kementerian Dalam Negeri, saya suruh dia bercakap. Antara khulasah kupasan dia itu adalah, dia kata, umat ini sedang berdepan dengan 5 krisis. Yang pertama, behavior and ethics. Yang kedua, backwardness. Yang ketiga, effectiveness. Yang keempat, leadership. Yang kelima, thought, pemikiran. Ini krisis. Dia kata the first 3, behavior and ethics, backwardness, effectiveness, krisis umat ni adalah reflection kepada 2 krisis, iaitu leadership and thought. Kerana krisis pemikiran dan kepimpinan membawa kepada 3 krisis yang pertama. Ini, dan dia banyak menulis tentang bagaimana krisis umat ni boleh diubati. Baik. Tajuk malam ini adalah integriti dan kepimpinan. Saya tercari-cari model apa saya nak cakap. Apakah model klasik, amanah, tabligh, fatanah, sidik, ya, ataupun para ilmuwan sedia maklum, Ibn Rushdi, Ibn Khaldun dan segala macam, ataupun teori kepimpinan semasa lah, ya, berdepan dengan cabaran kontemporari ini, model mana kita nak ambil. Saya tak dapat mengelak daripada mengambil satu model yang saya rasa munasabah untuk saya kongsi, rasional, logik, ada justifikasinya untuk saya kongsi malam ini. Audience keluar nanti, forum ilmuwan malam ini, input daripada Menteri KDN sekurang-kurangnya dapat dibawa balik hal ini. Tapi saya memang menjemput ketika Q&A nanti, challenge dan debate dan argue tajuk ini. Baik. Kenapa saya memilih seorang yang namanya Ibn Taymiyah? 697 tahun dulu, dia 1328. Sebab pada masa dia, saya anggap sebagai zaman yang sangat bergolak. Pergolakan tentera, pergolakan politik, sosial, ekonomi. Bergolak dengan begitu dahsyat. Punca bergolak yang pertama, Mongol takluk kota Baghdad. Berakhirnya pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Okay. Yang kedua, Kesultanan Mamluk. Semua orang baca. Di kalangan tentera Islam waktu itu, ada yang terdiri pada golongan hamba. Bila kalah kota Baghdad di bawah Mongol, mereka kemudian regroup balik. Tapi mereka kemudiannya menang di Egypt dalam peristiwa Anjalud dan juga the Levant, Mediterranean, ya, Palestine semua itu. Okay, ya. Yang ketiga adalah Banu Marinid dinasti daripada Maghribi Algeria. Yang keempat adalah Ilkhanat, Mongol yang bila dia jajah sebahagiannya masuk Islam. Tapi sebahagian lagi masih mengekalkan ideologi daripada puak Mongol. Okay. Baik. Kalau begitu rencamnya, kompleksnya, pergolakannya,
Di mana Ibn Taymiyah memposisikan diri dia. Dia engage, dia terjun. Dia ikut bersama. Dalam sejarah itu, dia masuk penjara hampir 12 kali. Perdana Menteri masuk 3 kali lah. ISA, lepas itu 2 kali lagi. Lama juga lah, kita tak masuk, sedap cakap lah kan. Dia 3 kali. Ibn Taymiyah 12 kali. Dan dalam tempoh itulah, dia kemudian menghasilkan satu buku dia. Islamic Legitimate Political Governance in Reforming the Rulers and the Ruled. Ini kaitan dengan kita ni. Ya. Islamic Legitimate Political Governance in Reforming the Rulers and the Ruled. Baik. Saya akan bantu untuk kita memahami fasa-fasanya. Pertama, saya mulakan dengan historical context. Zaman dia paling bergolak. Kalau dia menghasilkan satu tulisan, itu kerana engagement dia, rencamnya, polemik yang ikut terlibat, fatwa-fatwa politik yang dia keluarkan. Kerana pergolakan zaman itu, dia bukan betul menulis dalam keadaan vacuum, maka saya rasa munasabah untuk kita ikuti. Baik. Yang kedua, saya kata personal experience dia keluar masuk penjara. Dan yang ketiga, saya katakan bahawa apa fokus dia? Fokus dia adalah reform. Terasnya adalah integriti. Dan dia sandarkan integriti itu kepada 2 ayat. Yang pertama, An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli. Allah Taala suruh serah segala jenis amanah kepada ahlinya, iaitu yang berhak menerimanya. Apabila kamu menjalankan hukum antara manusia, Allah suruh hukum dengan adil. Integriti kepada the ruler ialah melalui amalan pemimpin. Maknanya pemimpin yang amanah, kompeten dan integriti, adil. Dia kemudiannya melantik. Integriti maknanya dia kemudian melantik orang yang kompeten, orang yang adil dan orang yang amanah pada posisi dia. Itu maksud yang dikupas oleh Ibn Taymiyah dalam konteks ini. Bagi the rule, rakyat, dia kata asas integriti adalah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum al-ayah. Iaitu, wahai orang beriman, taati Allah, taati Rasul, taati ulil amri, pemerintah di kalangan kamu. Jika berbalah, kembali semula pada Allah dan Rasul. Yang itu asas integriti kepada rakyat. Jadi dengan begitu jelas asasnya, dia kemudiannya, saudara, dalam tulisan itu, dia menampilkan tulisan yang bersifat problem solving approach dalam konteks integriti dan kepimpinan. Problem solving. Dia bukan teori-teori klasik. Kalau dibaca yang itu, kita boleh kaitkan dengan zaman sekarang. Katanya, number one job of the government is to solve people's problem, guided by maqasid syariah. Agama, nyawa, harta, maruah, kehormatan, itu guided dia. Tugas kerajaan adalah menyelesaikan masalah rakyat. Ya. Terasnya integriti. Integriti kewangan katanya, urus dana awam adalah satu amanah suci. Kena pastikan keadilan pengagihan kepada rakyat dengan adil. Bukan ikut warna kulit, bukan ikut kaum, tapi ikut needs, keperluan. Kaila yakuna dulatan bal aghniya minkum. Jangan harta itu berlegar di antara orang kaya sesama kamu. Harta itu mesti sampai kepada golongan melukai. Itu basis dia. Dari segi integriti keuangan. Penolakan mutlak terhadap amalan rasuah. Salah guna kuasa untuk pribadi atau kelompok. Dia nyatakan dengan terang. Saudara, saya mengambil kupasan ini yang saya rasa sangat relevan dengan tajuk. Yang kedua, dia kata, kalau soal integriti intelektual, ini dia mengingatkan tentang kewajipan cendekiawan, ilmuwan, para ulama dan pimpinan berkata benar, bercakap benar, menentang penyelewengan maklumat, sampaikan maklumat secara amanah. Terutama kalau disandarkan kepada Quran, hadis, sirah. Aplikasinya itu kena tepat. Bukan menempelak, bukan menghina, bukan mempelekeh. Ya. Nyatakan, kalau itu disebut, itulah berlaku amanah dengan
maklumat dan faktanya. Itu integriti intelektual. Dia sebut juga soal integriti institusi. Guna kuasa politik dan ketenteraan, instrumen keamanan secara adil untuk tegakkan undang-undang. Undang-undang tertegak untuk menjaga 5 maqasid tadi. Lindungi rakyat, bukan menindas, memenuhi kepentingan dan tidak juga memenuhi kepentingan peribadi dan kelompok. Ya. Dan dia kupas juga soal institusi sosial, soal hizbah, tanggungjawab dan pertanggungjawaban. Dan dia kemudiannya, ini kontroversi. Kontroversi dalam, kalau di Bukit Aman, saya bertembung selalu dengan Tan Sri Ayub bab ni. Ya, sebab hebat loh bertembung dengan polis ni, tajuk-tajuk Ibn Taymiyah, bukan bertembung tajuk biasa. Bukan bertembung sungguh, rojah sungguh. Ya. Dalam kerangka, tadi saya mulakan historical context, personal experience, focus on reform, ya. Kemudian substantive legitimacy. Dia kata, ini pandangan dia. Dia kata, ketaatan kepada institusi pemerintah. Bila tafsir ayat tadi An-Nisa 59, dia bukan taat pada tubuh badan, batang tubuh pemimpin, tapi kepada institusi pemerintah. Ya, selama institusi pemerintah itu taat pada Allah dan Rasul. Sebab zaman dia sebelum itu Umayyah, kemudian Abbasiyah. Tradisi pemerintahan Umayyah Abbasiyah ni adik-beradik, kaum kerabat, kroni. Ya, tiba-tiba kemudiannya jatuh. Jadi dia kata Allah Ta'ala tolong pemerintah yang adil. Walaupun pemerintah tu bukan Islam. Allah Ta'ala tak tolong pemerintah yang zalim. Walaupun pemerintah tu Islam. Dia tak pernah kaitkan leadership kepimpinan dengan akidah. Tetapi leadership dia kaitkan dengan keupayaan menegakkan keadilan. Pemerintah yang tegak keadilan, rakyat terbanyak dapat manfaat. Keimanan pemerintah dia dengan Tuhan. Yang ni kontroversi sikit dia lah. Katanya, innallaha yansuru daulatan adilah wa in kanat kafirah. Wala yansuru daulatan zalimah wa in kanat mu'minah. Yang ini. Kerana itu, saya sebut bahawa bila saya ambil model ini dan baca dan tengok, saya perhatikan bahawa terlalu dekat dalam konteks ketika Perdana Menteri letakkan bahawa tempoh pemerintahan dia mulakan dengan usaha untuk mengekalkan kestabilan politik. Yang kedua, berusaha memakmurkan ekonomi dengan dasar-dasar kita lah, meningkatkan shilling, meningkatkan lantai segala macam. Yang ketiga, katanya itu hanya boleh dicapai jika sekiranya kemudian kita menegakkan keadilan sosial, jaga kebajikan rakyat. Yang keempat, ia mesti dicapai melalui a practice of good governance. Kemudian dia bingkai dengan kerangka nilai madani. Dia letak begitu. Sama ada Perdana Menteri telah menelusuri, tapi pagi tadi saya baca, dia kata dia belum baca kitab tu, cuma ringkasannya dia telah disampaikan. Jadi malam ni saya syarah detail sikit. Saya janji saya bagi buku tu kat dia, bab-bab ni. Jadi saya landing dengan saya kupas tadi, historical context, personal experiences, focus on reform, problem solving approach, substantive legitimacy, dan practical komitmen ni adalah semua sistem yang berjalan dalam negara mesti berupaya menegakkan keadilan. Keadilan dan good governance. Maksudnya meletakkan jawatan misalnya ketua hakim negara, ketua audit negara, ya, peguam negara, ketua polis negara, panglima angkatan tentera. Ini semua cabang-cabang penting. Ya, hendaklah bersandarkan kepada a practical commitment berdasar pada nilai integriti tadi. Itu input saya yang sederhana. Saya raikan nanti kalau ada pandangan daripada audiens. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Saifuddin. Saya ingat dia substantif agak serius, tapi saya ingat menukil pandangan Ibn Taymiyah itu relevan, walaupun sudah tahu Ibn Taymiyah itu seorang tokoh yang sangat kontroversial. Ya, di kalangan masyarakat yang agak tradisional, ulama-ulama umpamanya kalau pondok sebut Ibn Taymiyah itu dia tidak sangat cenderung, terutama dalam penafsiran dan kupasan dia tentang soal-soal ibadah, terutama tentang tauhid,
Tidak dari segi yang pokok, saya tidak mau terlibat dalam itu. Tetapi rojokan yang saya rasa saya selesa ialah rojokan Ibn Taymiyah dari segi governance. Kalau saya lihat dalam kupasan awal Islam, ini yang dianggap ada defisit sikit. Ada prinsip tapi penafsiran dan perincian tentang isu pemerintahan yang baik, isu salah guna kuasa dan institusi hizbah. Hizbah ini public accountability, itu disebut ombudsman dalam keadaan sekarang. Walaupun saya fikir hizbah itu lebih mencakupi. Itu hanya dikupas oleh Ibn Taymiyah secara mendalam. Sebab itu saya lihat kadang-kadang gerak-gerakan Islam itu dia lebih cenderung menukil pandangan-pandangan Ibn Taymiyah kerana dia sebagai ulama tradisional yang banyak memberi kupasan tentang isu-isu tata kelola dan pentadbiran. Yang dia observe, ya, bukan saja soal akidah, macam kupasan dia tentang Umar bin Aziz. Kalau saya katakan Umar bin Aziz itu dia ni orang yang wara', dia baca Quran tiap malam, dia menangis tak kala saat tahajud. Tapi kalau Ibn Taymiyah dia kata ya betul, tapi kita nak ulas Umar bin Aziz sebagai pemerintah. Apa khidmat dia kepada rakyat, pada golongan miskin, bagaimana dia urus khazanah negara, bagaimana dia buat inventory. Bila dia jadi pemimpin, yang pertama dia buat inventory berapa harta yang ada dalam khazanah negara, dan bukan hak dia, kata dia ini dia hanya pegang amanah. Kalau dia kekurangan dana dia pinjam. Itu kekuatan bagi saya Ibn Taymiyah dalam konteks ini lah. Baik, sekarang saudara Profesor Abdul Rahman Embong yang sudah tahu UKM lama, dia Rahman Embong ni jadi institusi. Kalau di UKM terutama di institut di Kemas memang dia institusi. Jadi kita sila Saudara Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Saifuddin, Ketua Pegawai Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Institut Integriti Malaysia, rakan-rakan tamu-tamu sekalian, saya nampak ramai juga sahabat-sahabat lama dalam kalangan hadirin dan juga sahabat-sahabat baru. Terima kasih banyak kepada pihak Institut Integriti dan juga Kementerian Pendidikan Tinggi, Datuk Seri Zamri, kerana menjemput saya untuk tampil sebagai salah seorang ahli panel bagi Forum Ilmuwan Malaysia Madani malam ini. Saya rasa kita telah dengar banyak idea-idea yang bernas daripada Perdana Menteri sendiri tentang soal tata kelola khazanah negara, good governance, tentang pentingnya menjadikan integriti sebagai induk, sebagai inti kepada pengurusan negara dan juga pembangunan masyarakat. Pentingnya pembersihan, pentingnya membina kekuatan dalaman dan pembersihan jiwa, nilai dan lain-lain. Tadi Datuk Seri Saifuddin dalam kehemahannya, dia kata dia biasa berdepan dengan orang-orang penguat kuasa di Bukit Aman dan lain-lain, tapi bicaranya pun bagus juga, bagus. Dan saya tertarik dengan beberapa perkara yang beliau bentangkan tadi. Reforming the ruler and the ruled, kedua-duanya mesti direformasi. Dan membangun semula dengan menyuntik integriti sebagai tonggak bagi membawa perubahan, membawa reformasi yang dikehendaki itu. Kemudian tadi
Datuk Presiden, saya tak ingat nama, saya tak, Datuk Ramzan, ya, Presiden Institute Integrity, menampilkan program dan strategi apa yang nak dilaksanakan oleh IIM. Saya tertarik dengan apa yang dinyatakan di situ, khususnya tentang SIN, ya, strategi integriti negara. Strategi apa tu? Nama lengkapnya ialah strategi pembudayaan integriti negara atau nasional. Saya nak sentuh sikit dalam kupasan saya nanti. Cuma sebelum saya sampai ke situ, kerana saya ingin tadi kedua-dua tokoh kita, Datuk Seri Anwar dan juga Datuk Saifuddin, mengimbau sejarah dan apa yang boleh kita pelajari dari sejarah itu. Dan satu perkara yang saya teringat, terpanggil untuk menyentuh berhubung bila kita berbicara tentang integriti ini, kita mahu integriti ini kerana kita mahu membangun individu, keluarga, masyarakat, negara dan juga tamadun. Berarti ia bersangkutan dengan kelahiran, pembangunan, kemajuan dan kecemerlangan negara itu dan tamadunnya. Dan di situ pentingnya integriti dan kepimpinan nasional dan iltizam yang holistik dan reformasi, iltizam dan reformasi yang holistik dan sistemik. Itu yang diletakkan di depan panel, ya. Jadi bila terfikir semua itu, saya terfikir bahawa daripada sejarah, Ibn Khaldun telah menulis tentang kelahiran, bangun dan jatuh dan tamadun. Dia lahir dengan kekuatan kesatu paduan, dipanggil asabiah, iaitu setia kawan dan solidariti sosial. Semangat untuk membangun satu pemerintahan baru dan tamadun baru oleh generasi awal, generasi pemula. Dan melalui perjuangan yang susah payah, dengan kekentalan dan jiwa yang gigih, maka lahirlah pemerintahan baru, lahirlah tamadun yang baru dibina dan mencapai kecemerlangan-cemerlangan tertentu. Tapi daripada apa yang dibicarakan oleh Ibn Khaldun itu, kemajuan dan pembangunan itu tidak menurut garis yang lurus. Walaupun kalau dalam pengajian pembangunan khasnya tentang modernisasi, kita sering diberitahu pada kalau pengajian itu tahun 60-an, 70-an lah, abad lalu, ya. Tadi Datuk Saifuddin usik saya baru umur 52. Umur saya 80, hampir 82 lah, 3 bulan lagi. Alhamdulillah, ya, Tuhan bagikan kesihatan. Maknanya pengajian pada masa itu, semasa saya di universiti di England, pembangunan pemodenan bersifat linear menurut tahap-tahap tertentu, dan akhirnya kita mencapai kemajuan pemodenan seperti yang ditunjukkan oleh Barat. Itu apa yang diajar kepada kita pada masa itu. Tapi apa yang ditunjukkan oleh tamadun, oleh Ibn Khaldun ini ialah bahawa pembangunan, kecemerlangan, kegemilangan itu tidak semestinya kekal. Dia boleh jatuh. Dan kenapa jatuh? Itu saya rasa penting bagi kita. Kenapa kita boleh jatuh? Kerana kepimpinan itu, mungkin generasi pertama dan juga generasi kedua, tidak berpegang teguh pada semangat perjuangan yang asal, kepada integriti, merebut harta dan membolok kuasa, dan tidak memupuk pelapis generasi baru yang akan meneruskan kerja susah payah berdasarkan semangat yang ditunjukkan oleh generasi pertama. Jadi soalnya,
Tadi reforming the ruler and the rule. The ruler tidak menunjukkan contoh. Dan the rule, generasi kedua, ketiga itu pun dah longgar kan. Dia ikut aja lah. So, ya pepatah Melayu kata kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dia pergi lebih jauh lah. So, poin saya begini. Maknanya kemajuan kita tidak semestinya lurus dan mengikut tahap-tahap yang kita rancangkan. Walau apapun, intervensi perancangan oleh pimpinan dan sebagainya boleh mengubah keadaan. Dan kepada saya, pengajaran daripada Ibn Khaldun itu dibawa kepada keadaan di negara kita ialah mengurus kejayaan, cabaran mengurus kejayaan dan mengatasi kemerosotan, tanda-tanda yang merosot dalam sistem, dalam individu, dalam masyarakat, dalam kepimpinan dan juga dalam parti-parti politik. Jadi tamadun bangkit kerana ada perpaduan kesetiakawan antara kabilah-kabilah masa itu. Kalau kita antara kaum dan juga dalam kaum itu sendiri perpaduan, setia kawan, saling menghormati. Itu satu. Yang kedua ialah persediaan pelapis generasi baru. Generasi baru harus diberi semangat pendidikan, pembersihan jiwa dan kekentalan semangat untuk meneruskan apa yang telah angkatan lama telah buat. Kalau kita tengok dalam konteks negara kita, pada awal zaman kemerdekaan, kita tak kurang dengar, jarang dengar soal rasuah. Adalah satu dua contoh pada zaman Tengku, zaman Tun Hussein On, ya. Tapi walaupun kita tak dengar isu itu, tapi integriti dijunjung tinggi. They walk integrity, they don't talk much about integrity. Itu penting saya rasa pengajaran kepada kita. Tapi setelah kita semakin maju dan kita menancapkan gagasan wawasan 2020 dan nak menjadi negara maju dan sebagainya, tahun 1990-an, cabaran 1990-an itu hebat kerana apa? Perubahan nilai yang sangat ketara. Sampai tokoh Nobel laureate yang terkenal, Joseph Stiglitz, menganggap dekad 1990-an itu ialah the greediest decade in history. Zaman paling tamak, dekad paling tamak dalam sejarah. Baru 25 tahun di belakang kita, 30 tahun di belakang kita. Dekad tamak holobo itu. Saya tak mau hurai panjang lah, ini bukan kuliah ya. tapi poin saya kita berdepan dengan perubahan nilai. Dan mula sistem integriti individu, pemimpin, sistem dan sebagainya semakin tercabar. Rasuah belum lagi sistemik masa itu. Dan saya masih ingat saya ditugaskan oleh bersama-sama dengan tim UKM oleh Badan Pencegah Rasuah pada masa itu. Sekarang SPRM ya. Haji Mus ada sini. Kami ditugaskan untuk buat kajian persepsi rasuah di Malaysia. Masa itu soalan besarnya adalah apakah rasuah sudah menjadi budaya atau sebagai satu perbuatan saja. It's not a way of life. It's a fact of life, itu aja. Soalannya pada masa itu bukan a way of life, tidak menjadi sistemik. Tapi sekarang rasuah sudah menjadi sistemik. Jadi artinya along the way kita berdepan dengan cabaran besar macam mana mengurus kejayaan. Kejayaan material betul. Tapi kejayaan dari segi membangun jiwa manusia dan juga sistem yang utuh, itu saya rasa cukup besar. Itu saya hormatilah pimpinan
Datuk Seri Anwar yang meletakkan gagasan Malaysia Madani dengan cita-cita yang dinyatakan tadi oleh Datuk Seri Saifuddin. Saya rasa itulah tanggungjawab dan amanah sejarah yang terletak pada pundak pimpinan sekarang untuk membawa perubahan baru dan membina masyarakat dan negara kita seperti yang sepatutnya. Jadi bahagian terakhir, maaf saya tak tahu masanya sudah sampai ke belum, tapi bagi saya 1-2 minit Datuk Seri. Saya nak sentuh sedikit pembentangan daripada daripada Presiden tadi tentang Institute Integriti Malaysia, tentang apa yang mereka nak buat. Tahun ini, tahun 2025, sudah 21 tahun Pelan Integriti Nasional yang dilancarkan pada tahun 2004, 23 April tahun 2004, dan pelancaran Institute Integriti Malaysia. Sudah 25 tahun lah, lebih kurang. Jadi saya rasa apa yang diumumkan oleh Datuk Presiden tadi, iaitu melangkah ke hadapan strategi pembudayaan integriti nasional, ya, saya rasa satu langkah yang tepat. Maknanya kita sudah lebih 20 tahun, keadaannya sudah banyak berubah daripada integriti yang orang tak faham, tak boleh sebut lagi pada masa itu, 20 tahun lebih dulu. Kenapa tak pakai perkataan Melayu? Tapi sekarang semua orang bercakap, boleh sebut integriti, bercakap tentang integriti, dan bila ada apa-apa masalah yang berlaku, tak ada integriti dia. Itu sekarang. Saya rasa ini kejayaan IIM, kejayaan Institut Integriti Malaysia, maknanya menormalkan konsep istilah integriti supaya menjadi sebutan masyarakat. Dan sekarang ada rencana untuk strategi pembudayaan integriti nasional. Ini satu tahap baru, ya, untuk berdepan dengan cabaran baru. Tapi soalnya yang amat penting saya rasa, dan kerana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Perdana Menteri ada di sini, saya rasa status dan mandat kepada IIM itu perlu diteliti. Supaya IIM, saya rasa 20 tahun ini banyak perkara yang telah dicapai. Tapi kedudukannya seperti tidak ada rumah yang bangunan yang besar. Saya ingat lagi masa 20 tahun 2003-2004 dulu, Perdana Menteri pada masa itu kata, ini bangunan kita. Dia tak tunjuk bangunan ini. Setelah, untuk bila dia lancarkan Pelan Integriti Nasional itu. Bangunan kita ada. Cuma IIM ni statusnya macam mana? Mandatnya macam mana? Sumbernya macam mana? Perancangan ke depan macam mana? Saya rasa itu perkara yang sangat penting sekarang. Supaya IIM boleh membuat langkah baru yang lebih berkesan dalam 20 sampai 2030 dan seterusnya. Seiring dengan program dengan Malaysia Madani yang dijuarai oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Sekian pembentangan saya. Terima kasih. Terima kasih Prof. Abdul Rahman Embong. Lama tak dengar kuliah dah ni. Dan saya rasa dia mula dengan Ibn Khaldun sangat relevan. Dan kerana the Khaldunian sociological approach itu tetap relevan kerana pembinaan esprit de corps, semangat paduan asal, walaupun digunakan istilah asabiyah itu, bukan asabiyah yang ekstrim, tapi asabiyah yang membawa semangat kekitaan esprit de corps, membangunkan. Dan kalau rakan-rakan yang senior ingat, itu di antara kupasan saya awal 2 tahun yang setengah yang lalu, bahawa seperti mana Saudara Brahman sebut, walaupun dia ulas lebih baik dari dia orang ilmiah sikit, bahawa kalau kita nak lakukan satu real paradigm shift, we have to understand the Khaldunian principles, iaitu untuk hentikan
kemerosotan dan keruntuhan yang berlaku. Tentunya rakan-rakan saya yang lama marahlah, dia ingat kita agak too critical, but it's a fact. Corruption is systemic. There's a culture of complacency or contentment di kalangan masyarakat. Dan kita lebih permisif dari segi elements of corruption ataupun performance yang agak mediocre. Jadi saya kata kalau nak angkat semula martabat, harakat, darjat Malaysia ini, kita melakukan satu kejutan, anjakan. Kalau kita teori Ibn Khaldun, dah boleh merosot itu hanya dengan kejutan baru dia boleh harap bangun semula tamadun. Tentunya di antara yang mengupas Ibn Khaldun paling baik di kalangan sarjana Islam adalah Malik bin Nabi, yang juga saya cuba perkenalkan, kerana Malik bin Nabi itu mengasak pandangan reform setelah ada kemerosotan. Jadi apa yang digagaskan oleh saudara Profesor Abdul Rahman adalah upaya kita, baik pimpinan politik, pejabat awam, para sarjana dan masyarakat umumnya, yang merupakan elemen sedar untuk akui bahawa potensi kita itu hebat, besar. Itu pertama. Keduanya, akui bahawa memang ada kelemahan dan kelembaban, termasuk ciri rasuah yang sistemik yang menular dalam sistem, seluruh sistem pentadbiran pemerintahan. Dan hanya dengan, selalu saya popularkan juga, the courage of conviction, keyakinan dan tekad kita membawa perubahan itu, mudah-mudahan kita dapat sampai. Kalau tidak, bukan perkara baru. Orang yang kaji sejarah ini tahu, given decline and fall of the Roman Empire, isu yang sama. Kalau Toynbee yang dicerita tentang cyclical theory of civilization, meminjam pandangan Khaldun, pasang surut kebudayaan itu bukan hanya kepada kekuatan ekonomi, sebenarnya ke sistem nilai. Negara macam itu juga, keupayaan kekayaan sama juga, tetapi ada masa segar, bugar, mencapai suatu tahap kejayaan yang sangat memberangsangkan, ada masa dengan kekuatan yang sama boleh roboh dan runtuh. Yang mudah-mudahan dia memberikan kesedaran kepada kita setelah mendengar tiga-tiga panelis tadi tentang maksud kita ialah untuk terus sedaya upaya melaksanakan pembaharuan. Jadi kalau ada sila teguran, kritikan, pandangan, sanggahan. Ya, Zamri lah mula dulu. Soalan pendek. Oh, sorry, ada. Okey. Ya. Nama saya Dr. Tan Yen Ui. Saya merupakan Presiden Association of Certified Accountant Malaysia. Saya juga merupakan Vice President Malaysia Corruption Watch. So kita NGO untuk memberi kesedaran kepada rakyat. Ini anti rasuah. Sudah since 2016 lah NGO kita. So soalan saya, IIM telah membuatkan polisi-polisi semua training sangat baik. Even yang AIGA yang dijalankan, AIGA Anugerah Integriti Governance Anti Rasuah, program itu pun sangat baik. So tadi ada itu semua dasar-dasar pun sangat baik, tapi soalan saya, perlukah kita baikkan enforcement? Misal, kita double up, triple up enforcement dulu in the short term. Polisi ini untuk medium to long term. So untuk settle reduce corruption, enforcement, perlu menambah baikkan, tambah manpower, forensic investigation, menambah baikkan dulu. Kemudian beri macam kita sakit,
makan Panadol, cut short dulu. Kemudian kita ambil suplemen. Suplemen macam polisi. Tapi kita perlukan kerajaan untuk menenforcekan, menambahkan manpower, resources untuk enforcement, untuk menghentikan corruption secepat mungkin. Itu komen saya. Thank you. Itu biasa respon singkat je lah, maknanya seperti biasa kalau tahu belanjawan tahun lalu, every year kita tambah. Dan kita minta apakah keupayaan forensik ataupun officers ataupun laws. Kerana saya kalau study di Hong Kong Corruption Commission, itu dia mula dengan 3 factors. Ya. First, clear direction, political direction, maknanya no tolerance for corruption. Kemudian professional force yang dilantik, yang bebas. Kemudian keupayaan dan peraturan undang-undang dia yang kuat. Dan ketiganya tentulah resources yang cukup. Jadi kita tambah, dan tahun ini kalau ada SPRM telah kemukakan beberapa pandangan termasuk Institut Integriti dan lain-lain, kita will take it up. Next. Yes. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Friadi Sanusi dari Universiti Muhammadiyah Malaysia. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Perdana Menteri, dari mana kita harus memulai pemberantasan rasuah? Apakah dari hal yang kecil dulu atau yang lebih besar dulu? Terima kasih. Okey, pemberantasan rasuah, apakah kita mulai dari membasmi rasuah ikan bilis dulu atau jerung dulu? Itu yang saya pertanyakan. Afriadi Sanusi dari Universiti Muhammadiyah Malaysia. Terima kasih. Kalau tengok keutamaan yang saya berikan kepada SPRM, jerung dulu. Tetapi tidak bermakna kita harus biarkan ikan bilis itu merayap sehingga jadi shoal sampai terlalu besar. Tapi seperti bila sudah tahu pengalaman kita, jerung itu lebih mencabar. Dia ada kuat resources, dia bayar social media, dia bayar pimpinan parti politik, dia bayar media, dan dia ada kekuatan. Dan sebab itu, sudah tengok kalau di parlimen, aneh, debate tak ada orang bangkit. Bahkan ada beberapa ahli parlimen bangkit yang mempertahankan apa sebab dendam, pasal apa nak bangkitkan orang tu dah letih dan sebagainya. Saya kata tak. Kalau ada bukti, itu terserah pada SPRM siasat. Hakim memutuskan. Bukan urusan saya. Urusan saya mesti wang yang diambil, yang dipunggah berbilion kekayaan yang tidak sah, mesti dipulangkan kepada rakyat. Malah saya lanjutkan daripada situ. Soal saya dipenjarakan, soal saya dipukul, diaibkan, itu saya tak jadikan isu. Saya kata sudah, saya boleh maafkan. Baik, tetapi curi daripada negara bilion is a sheer hypocrisy, even for those so-called proponents talking about anti-corruption drive, are completely silent when it comes. We give evidence that billions have been stolen. How do you explain yourself? You ada 2 bilion, 4 bilion. And then, no issue. Dia tidak menimbulkan kemarahan pada rakyat. Dia tidak jadi debate dalam parlimen, tidak jadi isu. Melainkan untuk mempertahankan. Sebab itu saya ambil putusan, saya teruskan. Ya. Walaupun saya tahu tidak mudah. Selalu saya bayangkan kepada kawan-kawan, saya boleh tahu, saya fikir semasa saya di pembangkang, atau masa saya muda, saya fikir kalau kita tegas, bersihkan, tak ambil gaji, tunjuk kita tolong rakyat, banteras korupsi yang besar, orang semua sokong. Tak semua sokong. Kerana orang kita lupa bahawa dalam centers of power, orang ini walaupun dia tidak lagi dalam power dan punya kuasa, tetapi pengaruh besar, dananya besar. Ya, takkan dia nak diam. Ya. Jadi tengok, tapi walaupun ketua SPRM kadang-kadang jadi kontroversial, tapi tak boleh nafikan dalam sejarah kita belum pernah ada tindakan seberani ini sekarang. Bukan saja itu. Kalau lihat PDRM, saya puji. Keberanian PDRM walaupun tidak dihebahkan. Sindiket-sindiket haram
yang puluh tahun berkembang, yang semua kita tahu nama-nama, belum pernah ada tindakan yang berkesan sehingga sekarang. So, kita dalam pemerintahan ini melawan sindiket, melawan penyeludupan, melawan perosak-perosak besar. Karena kita kena bagi mesej yang clear. Kalau kita nak ambil tindakan kecil-kecil, kita ambil juga, ada pegawai ke polis, kami kecil-kecil kena juga. Tetapi yang besar macam mana dilepaskan? Aneh gitu kan? Kalau yang besar. Dan kalau kita percaya, saya punya cadangan, kalau dalam 2-3 tahun kita drive, dan tadi dicadangkan kalau nak perkukuhkan lagi SPRM atau badan-badan penguasaan, saya tidak ada halangan. Saya ingat kalau boleh dalam 2-3 tahun, we clean up the mess. Message clear, you menteri ke, UKSU ke, KP ke. Kalau you nampak salah laku, we'll go after you. Not today, tomorrow, not tomorrow, next year. You pencen pun, kita dapat bukti, you curi semasa you berkuasa, we'll go after you. Itu tekad saya. Selamat. Right, sorry. Ya. Yang Amat Dato' Sri, saya Elvis Gan daripada Persatuan Tadika Malaysia. Saya ingin merekamkan penghargaan dan tahniah kepada IIM atas inisiatif menanam benih integriti sejak kecil melalui modul integriti prasekolah dan kini diteruskan melalui pengubalan modul integriti kanak-kanak atau dikenali MIKA. Dalam kerangka Malaysia Madani yang menekankan nilai integriti dan kesejahteraan masyarakat, bagaimanakah kerajaan dapat memastikan modul ini benar-benar diintegrasikan secara menyeluruh daripada taska dan tadika hingga sekolah rendah dan menengah supaya pembudayaan integriti menjadi satu usaha holistik bukan sekadar program tambahan saja. Okay, Tuan Ramzan dulu, kemudian Saifuddin sambung. Ayah, baik. Seperti mana yang telah pun saya nyatakan tadi, jumlah taska tadika dan juga prasekolah yang berdaftar adalah berjumlah 24,785 dengan kanak-kanak berjumlah lebih daripada 600,000. Anak-anak inilah yang akan menggantikan kita kelak. Sekiranya kita tidak membina asas ke atas integriti yang kita nak terapkan dekat dalam taska tadika dan juga prasekolah, ianya adalah terlalu sukar bagi kita untuk memupuk kepada yang peringkat menengah dan juga pada peringkat tinggi. Jadi ini yang kami nyatakan bahawa IIM akan bertindak selaku pembinaan modul dari segi untuk facilitate. Tetapi kami bukanlah custodian kepada modul tersebut. Modul tersebut akan tertakluk kepada masih lagi di bawah Kementerian Pendidikan. Jadi ianya perlu dijadikan dasar. Tidak kira sama ada ianya taska daripada pelbagai kaum, China, India dan sebagainya, kita akan cuba untuk alih bahasa. Kita akan guna pakai. Disebabkan oleh kerana kita pun sudah melantik beberapa universiti sebagai penyelidik untuk melihat kepada keberkesanan modul ini. Dan sekarang ini kita tengah bergerak kepada ke arah beberapa taska tadika dan juga prasekolah yang menjadi rintis kepada modul ini. Bagaimana penerimaan anak-anak ini dari segi modul tersebut. Yang ini yang sedang kita lakukan. Saya? Terima kasih. Dia guru saya, almarhum Ustaz Imat Besan, bila berdepan dengan Q&A, jawab hak orang tanya tu 20%, ya 80% kita bersyarah apa kita nak cakap. Dia pesan lagi tu. Saya tahulah tajuk dia adalah integriti, rasuah dan segala macam lah. Nah. Tapi saya nak bawa konteks bincangan kita ni biar saya, ni kali pertama dijemput orang ilmuwan, belum tentu ke depan dapat peluang lagi. Dan peluang saya nak bersyarah tentang isu integriti di dalam KDN. Sudah bayangkan, yang mengawal perairan negara, Agensi Penguatkuasaan Maritime Malaysia, daerah tanggungjawab dia 600,000 km persegi. Pantai sampai zon ekonomi eksklusif. Dadah, senjata api, lanun,
pendatang asing tanpa izin, refugees, ya, segala minyak masak, diesel, petrol, teroris, segala macam. Dan ini kalau isu integriti itu tak diubati, bayangkan risiko besar kepada keselamatan negara. Okey, jenayah rentas sempadan, kesemuanya ini adalah core business bagi kementerian ini. Kementerian ini core business dia adalah keamanan dan ketenteraman awam. Dasarnya adalah dasar keselamatan negara. Dari segi governance-nya, Majlis Keselamatan Negara, chaired by Perdana Menteri, KSN, PAT, Attorney General, IGP, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar. Pertahanan Negara, MINDEF, keamanan dan ketenteraman, KDN, bajet tahunan 20 bilion ringgit. Ini kelab biliones selain daripada kesihatan, selain daripada education, MINDEF dan KDN tu 20 bilion. Jadi 4 kementerian ni kelab biliones. Jadi core business dia melalui agensi-agensi. Polis, isu integriti tak boleh kita compromise. Immigration, pintu masuk, counter setting, segala macam. Ya, kebanjiran refugees, kebanjiran pada asing tanpa izin. Yang ini, kalau KDN tak boleh overcome isu-isu integriti, malapetaka buat negara ini. Ya. Jadi itu konteks perbincangan kita malam ini, yang saya fikir penganjur Datuk Ramzan jemput saya untuk mai bercakap tajuk ini. Ya, Datuk Ramzan antara pegawai saya yang paling kompeten, Deputy Head of Intelligence. Ya, paling akhir dia brief saya adalah bila dia tangkap rakyat Israel. Itu. Ya. Saudara boleh nyenyak macam biasa aktiviti, tapi dia menyusup, mengintip, tracking dan sebagainya. Tertangkap. Charge. Ya, dibawa akta senjata api dan segala macam. Bermaksud keupayaan pasukan kita bertindak itu kerana dia pegang pada nilai integriti. Kalau dia kompromis sebab itu umpamanya. Ya. Dan yang dia tangkap itu bukan calang-calang. Israel. Ya. Kenapa mereka boleh berada di sini? Sebab komuniti Timur Tengah quite sizable di beberapa kawasan di negara kita. Jadi dia serupa aja. Tapi mereka tak lepas daripada radar kita. Bagi contoh. Betul. Perdana Menteri sebut tadi soal bagaimana kita sekarang ni bertindak ke atas apa? E-waste yang masuk dengan segala macam kontena. Ya. Kita buat gerakan berbilion kita tahan nilainya. Ya. Yang ini semua tak termasuk dadah lagi. Dadah, makmal. Dadah ini UNODC, United Nations on Drug and Crime kata, dadah di kawasan kita ni 80% masuk melalui jalan laut. Dan dadah kita ni, opium masih dadah nombor 1 dunia, tetapi rantau kita adalah dadah sintetik. 80% masuk jalan laut, dan pantai timur merupakan hotspot mereka. Ya. Hotspot. Dan kalau kita ukur trend itu, kita dapati bahawa sebab itu dalam ancaman itu ancaman yang real. Real betul-betul. Ya. Kerana itu saya tengok bahawa di KDN kami sematkan mesej ini. Datuk Alim ada di KSU saya keselamatan. Datuk Alim lama di KDN. Satu sekolah dengan saya. Kolej Sultan Abdul Hamid kena sebut. Tapi dia junior saya lulus peringatan, kena hormat senior. Bukan Malay College. Bukan Malay College lah. Kita kolej juga lah maksudnya. Banding Datuk Fauzi mana? Datuk Fauzi, orang Bukit Pinang. Ngaji sekolah mana? Saya Umak apa? Sekolah Menengah Citra, tapi KSU juga. Mana? Jadi saya nak sebut bahawa mesej ini adalah mesej wajib saya dalam ucapan himpunan bulanan. Wajib. Kalau tak padan dengan kita jemput scholars lain. Bagi. Yang itu saya telah mulakan for the last 3 years. Ya. Dan kita tekankan soal ini. Misalnya, kita tak boleh mengeluh selama-lamanya isu integriti dan counter setting. So what do we do? Takkan nak tahan setiap kali mesyuarat kabinet?
PM selalu sebut, Saif, ini tahun 2025 lah. Takkanlah nak cerita problem. Find a solution. Dia gitu je. Don't give me excuses. Macam tu kena gasak dalam kabinet. Taklah sekarang. Ada. Tu sebut. Zamri jadi saksi. Itu jadi saksi. Zamri kena. Zamri pun kena juga masalah ayak Universiti Malaysia Sabah tak selesai juga. Umpamanya kan. Kami macam tu ya kena. Jadi, what do we do? Peluk tubuh dan mengharap ianya berubah takkan berlaku. If we keep on doing the same thing again and again and hoping for a better result, that is stupidity. So how do we do? How do we deal with it? Embrace technology. So alhamdulillah, bajet dapat, perolehan selesai. Kita akan pasang semua auto gate di semua pintu masuk strategik negara. Kita minimize urusan secara fizikal ni. Jadi itu insya-Allah by second quarter next year roll out ni akan berlaku. Dan itu langkah kita buat, ikhtiar kita. Ya, kalau kita jaga pintu masuk dengan baik, kemudian semua elemen penhidupan, and then kita manage pula refugees punya isu dalam negara, saya fikir sumbangan yang signifikan buat KDN kepada negara itu agak akan dirasai. Terima kasih. Terima kasih. Good. Ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Dr. Mahdi Hassan dari Madani Research Center. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Babi Saifuddin, Prof. Rahman yang telah memberikan hujahan yang baik sekali tentang Ibn Taymiyah dan Ibn Khaldun. Cuma kita bawa dalam konteks hari ini, kita tidak mempunyai sistem syura yang boleh melahirkan pemimpin yang integriti mengikut acuan syariat. Kita mengamalkan sistem demokrasi. Jadi saya ingin beranjak daripada soal governance kepada soal pemilihan kepimpinan itu sistem demokrasi kita. Yang saya rasa soal integritinya itu juga adalah perlu diperhatikan sebab ianya lah akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan mencorakkan integriti di dalam kerajaan sama ada di peringkat eksekutif atau legislatif. Saya ingin merujuk terus kepada soal integriti dalam pilihan raya, di mana proses demokrasi kita ni masih lagi free, fair, tetapi soal clean itu sudah lama jadi persoalan. Oleh sebab itu, antara reform yang saya rasa pihak kerajaan Madani boleh mulakan dengan serius ialah soal meningkatkan integriti pilihan raya kita. Contohnya dari soal pembiayaan politik, political financing yang setakat ini masih belum selesai. Kita dengar baru-baru ini seorang pengarah pilihan raya sebuah parti mengatakan paling kurang 1 juta untuk satu kawasan parlimen secara terbuka. Jadi itu satu normalisasi lah bagi mana-mana parti politik untuk menerima ratusan juta daripada tauke-tauke korporat. Dan yang keduanya soal integriti dalam perjalanan pilihan raya. Kita ada masalah dari segi vote buying, dari segi penguatkuasaan, akta kesalahan pilihan raya, yang mana kita tahu bahawa remedi dalam election petition itu sukar sekali boleh menjamin ketelusan dan juga integriti dalam pilihan raya. Jadi saya ingin pandanganlah bagaimana soal pemilihan pemimpin, sebab dia bercakap tentang integriti dan kepimpinan nasional, maknanya soal itu perlu ditangani daripada awal. Soal pemilihan kepimpinan mengikut proses demokrasi. Alright. Itu perlu diberikan integriti yang kuat di situ, insyaAllah. Baik, Profesor Ahmad, bagaimana nak jamin integriti pilihan raya? Termasuk pendanaan politik. Saya tak tangkap nama Dr. Mahdi. Dr. Mahdi, okey. Terima kasih Dr. Mahdi atas soalan tadi, dan juga terima kasih kepada moderator PM membawa soalan itu ke tempat saya. Integriti pilihan raya dari segi pemilihan pemimpin maksudnya ialah wakil-wakil rakyat lah. Satu kan?
Dan juga soal pendanaan politik tu, pendanaan parti politik dan sebagainya. Saya rasa kita pilihan raya 5 kali setahun. Itu electoral democracy. Tapi demokrasi yang lebih asasnya ialah participatory democracy. Jadi saya rasa kita patut gabungkan electoral democracy dengan memperkasakan rakyat, pengundi, dengan pemahaman tentang demokrasi itu sendiri dan dengan pemahaman siapa yang patut dipilih. Orang macam mana yang patut dipilih. Jadi itu akan menjamin bahawa kita akan mempunyai kualiti pemimpin di Dewan Rakyat, di Dewan Negeri dan sebagainya yang lebih ada keupayaan untuk berbincang secara berilmu, berfakta dan bukan bercakap kosong, dan untuk merencanakan dasar dan pelaksanaan untuk masyarakat. So saya rasa itu satu cara untuk reform dalam pilihan raya. Yang teknikal tu saya tak boleh sentuh lah soal reform nak macam mana. Ada kawan saya dalam Suruhanjaya Pilihan Raya, ada yang asalnya daripada universiti, mereka berusaha lah nak bawa reform dalam pilihan raya itu. Dan satu lagi ialah maknanya memperkasakan masyarakat tentang participatory democracy. Faham tentang orang yang patut dipilih, yang semacam mana patut dipilih. Itu satu perkara yang perlu. Yang kedua, saya rasa ini yang sudah dibincangkan dahulu tentang orang nak jadi wakil rakyat yang nak bertanding dalam pilihan raya patut ada pengetahuan tentang politik dan ilmu tentang macam mana nak mengurus rakyat. Bukan sebegitu saja. Saya rasa mungkin perlu ada pusat untuk latihan pemimpin. Pusat latihan pemimpin politik. Sama ada negara buat, kerajaan buat, ataupun parti masing-masing buat. Tapi perlunya pendidikan, perlunya latihan, dan perlunya suntikan integriti di kalangan orang yang nak bertanding. Kalau tidak, kita pimpin tantu juga. So saya rasa ini adalah setengah parti mungkin ada latihan pekadaran mereka. Tapi latihan pekadaran itu untuk dapat kuasa. Mungkin elemen pendidikan dari segi integriti dan juga kekuatan dalaman itu saya rasa sangat penting sekarang memandangkan masalah-masalah yang kita hadapi. Alright. Tentang pendanaan politik itu sudah ada rancangan, saya ikut itulah. Pendanaan politik memang sudah diputuskan, cuma kita duk fine tune bawah Menteri Azalina. Tapi isu yang saya ingat Profesor Rahman lontarkan itu sangat relevan. Dia tak terikat hanya kepada pendanaan, etikanya, kelayakannya. Kalau dalam teori Al-Mawardi, dia sebut juga ahli hal wal aqli. Maksudnya mesti orang yang ada kefahaman. Ni tak ada pencerahan. Kalau debat parlimen tu kadang-kadang ya melelahkan ya. Substantive issue seperti belanjawan atau undang-undang itu jadikan simpang siur politik kaum dan agama yang sempit problem. Dan ini bukan hanya di Malaysia, di barat. Kita rasa canggih apa? Dia kemaraan pahaman yang disebut kanan, ras, soal sentimen anti kelompok lain, anti immigration, Islamophobic, Semitic, semua. Jadi pencerahan terpenting. Sebab itu dan hal wal-akhti di mananya dia mula menghadkan kepada golongan yang benar-benar layak, terlatih dan ada komitmennya. Tetapi dalam sistem kita yang demokrasi yang meluas ini, maknanya sistem pencerahan maknanya. Orang yang nak jadi ahli parlimen, dia faham perlembagaan. Dia ikuti tak kursus tentang peruntukan-peruntukan dalam perlembagaan. Dia tahu tak bahawa negara ini negara ya
majoriti Islam, ada beberapa hal-hal yang menjamin kedudukan Melayu dan Islam. Tapi dia tahu tak bahawa keutuhan negara ini bermakna penerimaan kehadiran semua kaum sebagai warga. Dan tanggungjawab pemerintahan itu mesti menjaga kepentingan semua. Bagaimana boleh kita anggap seorang itu sebagai Perdana Menteri, tapi dia tidak harus memikirkan keadilan bagi semua? Tidak mungkin. Dan ini hanya akan berlaku kalau ada sistem yang adil. Atau apakah mungkin seorang wakil rakyat itu bicara dengan bijak dan berhemah dalam parlimen, tapi orang yang sama akan mencerca, memfitnah di luar? Jadi sebab itu soal nilai dan etika itu penting. Dan saya cuba rangkum ini semua dalam Madani, kerana bagi saya pemacuan pertumbuhan penting, tetapi tanpa ihsan, tanpa kefahaman, dia tidak akan dapat meletakkan kita sebagai sesuatu yang boleh bangun dengan nilai dan budaya dan jati diri yang sendiri. Dan ini satu isu yang besar. Kebetulan tadi saya di pejabat saya beritahu dengan Saifuddin tadi, dengan Saudara Zamri, Menteri, dengan Syamsul Amri dan Profesor Usman Bakar. Bincang hal itu begitu dari segi pengajian. Banyak hal-hal yang harus dirubah. Saya setuju. Ya. Kita teliti. Tapi saya lihat umpamanya kadang-kadang orang-orang yang dalam civil society ini dia very fokus. Kalau corruption ini YMDB saja, satu tokoh. Yang bilion-bilion lain itu tak perlu bincang. Kalau soal electoral reform, pendanaan politik saja. It's not a solution. I mean, it has to be done, tapi it's only part of a comprehensive package kalau kita benar-benar serius dalam reform. Bagaimana boleh kita pertahankan umpamanya keutuhan negara jangka panjangnya? Kalau anak-anak dididik itu tidak ada seperti mana yang disebut Dr. Ramzan dalam kurikulum ini, ya, kefahaman, pencerahan tentang apa dia nilai yang boleh dikekalkan dalam negara ini. Boleh tak kita hidup dengan mengapi-apikan semuanya isu kaum? Ya. Semuanya isu the siege mentality, ya, bahawa nak ubah perundangan perbandaran. Boleh kritik, boleh teguh, boleh bicara, tapi tidak semua jadi isu kaum. Ni Trump datang pun jadi ancaman kepada umat Islam. Ya. Tapi bagaimana negara seperti Malaysia, bagaimana kita boleh jadi pengurusi ASEAN kalau kita halang Presiden Amerika Syarikat dari datang? Dan bagaimana boleh kita sampaikan umpamanya apa yang mereka bicara yang terakhir tentang Gaza, ya, cadangan Trump yang dipersetujui oleh banyak negara Islam, negara Arab, dan akhirnya Israel, Netanyahu pun setuju kerangka besar. Dan kalau kita tak boleh sampaikan, ya, dan tetapi dia jadi isu anti dan pro ni jadi tajam, saya ingat jadi tidak ada pemikiran. Kalau disebut sikit, you ni antek Amerika ataupun ya barwa Israel. Itu yang dijadikan dalam lapangan media sosial. Jadi kita berdepan dengan lunturnya nilai akhlak. Lebih hebat dakwahnya, lebih luntur nilai dan akhlaknya. Kan bahaya. Ada kontradiksi yang parah. Dan ini bukan sekadar di kalangan masyarakat, orang politik, orang awam. Kadang-kadang orang-orang agama, ustaz pun dia hantam promo begitu saja. Jadi kalau khulasahnya tentang reform bagi saya, sebelum saya minta mereka conclude, bagi saya reform ini bermakna mesti ada semangat untuk memberi pencerahan sebenar. Saya tidak percaya mana-mana negara boleh mengangkat dari segi tamadunnya. Ya. Teknologi mungkin, AI ya, energy transition, digital transformation, dia boleh berlaku. Tapi dari segi membangun, membina tamadun itu, dia mesti berdasarkan
nilai dan ilmu. Dan ini bagi saya prasyaratnya. Pembinaan Madinatul Nabi Muhammad SAW itu dengan kiriman 2 tahun sebelumnya. Ya. Sebelum hijratul Nabi itu siapa? Mus'ab bin Umair dan Abdullah ibni Umi Maktum. Kita yang tahu Nabi pergi ke Madinah, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bangun Madinah. Dia bahawa ada persiapan itu, persiapan akidah dan nilai dan persiapan ilmu. Mana orang Madinah itu disediakan kefahamannya begitu rupa. Jadi itu cabaran bagi kita. Mudah-mudahan apa yang diselaraskan sebenarnya yang tuan rumahnya ini, tapi yang selaraskan itu ialah Dr. Diraja Zamri Abdul Kadir. Dia yang bantu untuk selaraskan ni. Dan ya, terima kasih. Jadi saya minta panel Sean Wan, okey. Ada permintaan khas. Saya esok kabinet, I go back and read my papers. Yes. Sorry, Dr. Sri. Anis Yusal, Universiti Melaya. Saya pernah kerja kat institut ni 2 kali. Bit nostalgia, 3 perkara penting yang saya perlu untuk saya sampaikan. Di Dewan Auditorium ni, banyak sejarah berlaku. Banyak perkara dah kita bincangkan. Somehow kita institutional memory ni lupa, Dr. Sri. Jadi kita cakap benda baru lagi, create new things, sedangkan elok kita take stock apa yang kita dah buat sejak 25 tahun yang lalu. Ada benda-benda baik yang boleh kita teruskan. Dan daripada kita reinvent the wheel, we need to continue the work. Petang tadi saya di Intan, dijemput Kementerian Ekonomi untuk bercakap part of roll out of rancangan Malaysia ke-13, memperkukuhkan tata kelola baik sebagai trust kepada nak menaikkan siling dan juga lantai. Isu ya, Dr. Sri, orang bercakap apa masalah kita, kenapa kita tak boleh mencapai tata kelola yang baik ni. Saya kata masalah dia is with the people. Plan ni kita ada macam-macam. Dah buat 13 rancangan Malaysia, every 5 years, but we continue to have the same problem. Sebabnya, orang blame the implementation. Sebenarnya bukan implementation, is the implementor. Jadi pelaksana tu yang nak kita sentuh dan usaha pembudayaan kepada rakyat tu perlu diteruskan. Poin ketiga saya dalam konteks itu juga, tadi Pak Rahman kata Institut Integriti ini perlu diberi mandat baru dan saya nak cadangkan, mungkin kalau Kementerian Ekonomi adalah Economic Planning Unit, we need Governance Planning Unit yang asing, yang independent. So this institute is ready to become that particular institute. Dulu kita ada Governance, National Center for Governance, tapi dah ditutup, jadi we need to find a new place dan saya rasa institut ni adalah tempat yang baik untuk melakukan tugas tersebut. Terima kasih. KSN dengan graduate ini tugas KSN untuk kemukakan. Okey, kita bagi apa ni ketiga panel merumuskan. Mula Datuk Ramzan dulu. Saya sudah lebih daripada 38 tahun dalam PDRM. Saya merupakan pegawai polis yang pertama dipinjamkan oleh daripada PDRM untuk menjawat jawatan Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif. Saya bertanya kenapa? Jawapan dia adalah untuk menunjukkan keseriusan kerajaan Madani dalam mereformasi integriti. Integriti ini perlu dilihat daripada kacamata seorang pegawai kanan polis dan juga daripada agensi penguatkuasa. Itu pasal keberadaan saya di Institut Integriti Malaysia. Ini yang saya cuba membawa kepada perubahan di bawah IAM ini untuk melihat bahawa apa jua yang kita laksanakan, kita kena memperkukuhkan asas. Asas itu harus kita mulakan dengan peringkat yang lebih awal. Sekarang ini kita tidak boleh mengharapkan semata-mata hukuman dan penguatkuasaan dalam tempoh jangka masa yang panjang tanpa kita beri kesedaran, tanpa kita memupuk nilai integriti itu di kalangan anak-anak. Sebab kalau tidak, ianya tidak akan memberi makna.
Jadi untuk kita membina asas itu, ini yang kita come up dengan modul ni. Sebab kita mahukan bahawa ianya menjadi satu dasar kerajaan di dalam pendidikan di peringkat awal. Kalau kita tidak buat, maka kita akan ketinggalan dengan lebih jauh. Sebab kesedaran dan juga kita nak kena meletakkan bahawa rasuah bukanlah merupakan budaya hidup kita. Kita perlu mencorakkannya lebih awal. Kalau tidak, saya pun tak mau terima berhubung dengan untuk pergi jadi presiden dan juga ketua pegawai eksekutif. Tapi keseriusan daripada kerajaan itu, saya pikul. Amanah itu saya pikul, saya akan buat. Ini dia yang kita untuk bergerak ke hadapan di bawah IIM, Institute Integrity Malaysia. Terima kasih, Tuan Ramadan. Saudara Saifuddin. Terima kasih. Pertama, Dr. Anis Yusel Yusof. Dr. Anis, Dr. Sri, forte dia adalah integriti, rasuah, pendanaan politik, and then tata kelola. Itu kepakaran dia yang saya kenal dia puluhan tahun. Mata Tentera Diraja, UiTM, mengaji di Amerika, balik, dan student Dr. Syamsul Amri, student PhD Syamsul Amri. Jadi dia sangat concern. Pendanaan politik, saya ingat sejak saya pegang Setiausaha Agung Parti Keadilan. Sudah zaman Pak La, zaman Datuk Najib, zaman Dr. Mahathir, tentu saya faham angle yang dibawa, yang dikendaki oleh Dr. Anis. Tapi sekurang-kurangnya yang disebut oleh Perdana Menteri tadi adalah ianya sudah pun di penghujung, tinggal proses fine tuning, quantum dan sebagainya. Itu part of janji reform kita. Bukan kita tak laksanakan, sebahagiannya sudah kita buat. Misalnya Parliamentary Services Act kita buat. Undang-undang yang mengenai perolehan kita buat. Akta Perhimpunan Aman. Sampai mahkamah kata bagi tahu polis pun tak gaduh dah. 9/5 tak gaduh dah. Kita pula dalam proses untuk ketepikan Seksyen 11 Akta Perhimpunan Aman. Izin tuan punya premis pun tak gaduh dah. Sampai macam tu kita buka. Tak adalah semewah inilah. Kalau ada lagi yang menyebut menyekat kebebasan, makna kira something wrong lah. Seluas-luasnya. Ya, nah? Baik. Soal yang disebut tadi memberikan kekuatan tambahan kepada institusi yang membawa tema rasuah dan juga integriti. Saya tahu Dr. Anis punya niche dia adalah dia pernah gerakkan program bottom up, from roots to fruits. Dia tak ingat, saya ingat. Ya, nah? Mana gerakan bottom up baru jadi. Kalau top down, buat undang-undang dan segala macam, top down itu yang dia sebut tadi tu. Ada nada kecewa dia sikit, tapi saya fahamlah. Yang menjadikan gerakan itu lebih sustainable adalah kalau ianya bersifat bottom up. Itu lebih sustainable. Ya? Kerana itu, forum macam ini, bila kita dapat maklum balas begini, dan Menteri berpeluang secara langsung menyebut kat mana kita sekarang. Ya, kita bergerak ke arah itu, tapi ada beberapa pertimbangan lain misalnya. Ada beberapa pertimbangan lain yang kita katakan bahawa ya kita bergerak situ. Contoh, kalau kita kata bahawa gerakan reform just to address interest daripada sekumpulan yang digagaskan oleh civil society misalnya. Dia single issue aja. Pengalaman 3 tahun saya dalam kerajaan, kalau berada di pentas antarabangsa tentang Malaysia ini, apa dia? Minat negara dunia ni. Kalau soal selain daripada tema pembangunan. Kematian dalam lokap, layanan pada kelompok minoriti, layanan terhadap refugees, layanan terhadap pendatang asing. Dia tengok yang tu je, orang hilang. Tu je tema dia. Dia kalau kita kata kita gerakkan subsidi bersasar untuk manfaat rakyat terbanyak, itu tak ada dalam, dia tak ambil pot tajuk-tajuk tu. Sebab itu, bila kita misalnya saya dua ni hari ni bermula kita laksanakan targeted subsidi, alhamdulillah seamless. Yang kita sasarkan adalah penjimatannya nanti kita agihkan semula. Apa dia direct impact dia? Seorang ibu tunggal, anak 5, kalau dia guna 100 liter, maknanya dia jimat RM61. Kalau dia belanja, kalau dia gerakkan 200 liter,
Dia jimat RM120. RM120, saya tak mau cerita kata kerajaan akan buat jambatan hospital. Saya kata, kakak tadi, dia boleh manage kewangan dia dan tambahan wang kocek pergi sekolah untuk anak dia. It's a direct impact. Saya nak bawa tema-tema yang macam tu je. Ya, dan yang ini, saya siri-siri dialog dengan banyak kumpulan civil society. Isunya adalah bila Akta Perhimpunan aman nak dibawa ke parlimen. Dia tema je yang tu aja. Boleh tak selepas perhimpunan jangan buat siasatan langsung. Saya kata sekalipun ucapannya adalah ucapan seperti saya pernah ditangkap ISA kerana nak bunuh Perdana Menteri. Saya tak bunuh masa tu. Sekarang boleh jadi saya bunuh. Jangan siasat. Sampai macam tu. Sebab perhimpunan tu telah berakhir dengan aman. Tak payah siasat. Dan saya tengok ada limit juga kita dalam engagement kita dengan kumpulan-kumpulan macam ni. So kita nak kena balance beberapa perubahan yang kita dah laksanakan. So saya hargai sahabat saya Dr. Madi Hassan, PhD UKM, bidang dia, sahabat saya yang membawa kepada beza sikit lah. Dulu kita cerita pasal ranting cabang lah, dia cerita pasal pendanaan politik, tu je beza dia. Tapi Dr. Madi masih kekal sama yang saya kenal. Terima kasih Dr. Madi. Prof. Rahman. Terima kasih Dr. Sri. Ringkas saja. Saya nak ambil poin daripada Datuk Anis tadi yang menyambut komen saya tentang mandat baru untuk IIM dan strategi baru IIM. Dan saya rasa ingatan beliau, don't reinvent the wheel, itu sangat penting. Lebih-lebih lagi kita nak mencipta satu gagasan baru di bawah nama strategi integriti pembudayaan nasional tadi, pembudayaan integriti nasional tadi. Saya rasa poin yang dibangkitkan oleh Datuk Sri Saifuddin tadi, from roots to fruits, itu patut ambil balik dan terapkan dalam strategi ini. Yang keduanya, saya ialah satu program bagus juga dalam IIM, ialah Syarahan Perdana Integriti Tun Abdullah Ahmad Badawi, di mana pemikir-pemikir tentang integriti dari dalam dan luar negara patut berbicara tentang soal integriti, berkongsi pengalaman. Saya di masa itu Datuk Anis sebagai presiden dan saya diminta untuk jadi pembidato pertama dalam siri itu. Dan saya rasa siri syarahan itu patut diteruskan kerana dia melonjakkan nama Institut Integriti Malaysia yang kita boleh berkongsi pengalaman kita berhubung dengan apa yang kita buat untuk mengakarkan dan membentengi negara kita dengan integriti. Itu poin yang kedua. Yang ketiga yang beliau kemukakan tadi, kita ada Economic Planning Unit. Planning has been part of our culture since 1950s. National 5-year plans. Ada Economic Planning Unit. Pernah ada Social Planning Unit tahun 1990-an, lepas tu dia gaib lah. Tapi sekarang beliau cadangkan bahawa IIM patut mandat barunya antara lain ialah sebagai Governance Planning Unit. Think tank untuk memberi pandangan kepada kerajaan tentang bagaimana mengurus masalah pembangunan sosial, pembangunan integriti. Saya itu saya patut dipikirkan dengan serius. Kerana IIM ni mudah datang, nak pergi Jabatan Perdana Menteri, khasnya pejabat Perdana Menteri, wah, laluannya sangat sukar. Tapi IIM siapa-siapa pun boleh datang, bebas, terbuka, mesra. So saya rasa, dan disitulah tempat percambahan idea yang dari bawah tentang governance, tentang integriti, tentang kenapa rahsia kerajaan bocor, tentang macam-macam lagi. Saya rasa ini patut difikirkan secara lebih mendalam lah. Masa tak banyak, tapi setakat itu saja yang saya adukan. Terima kasih. Terima kasih. Yang ada spesifik tentang IIM satu hal lah, tapi konsensus umumnya ialah kita dalam melakar perancangan itu memang hebat. 5-year plan yang dulu-dulu pun, cuma masalahnya ialah execution, pelaksanaannya.
Tapi bedanya ialah kita kembangkan. Tak benar kalau katakan Cakap Malaysia 13 banyak. Itu yang baru sebentar. Dia lanjutan. Walaupun saya di Jemaah Ahmadi saya masih ingat. Saya kata dalam konteks negara sekarang dan perubahan dalam post-normal times yang begitu pantas, apakah perlu lagi dipertahankan rancangan Malaysia 5 tahun? Itu pun saya minta dibincangkan. Kerana itu kita hanya terperangkap dengan kerangka lama. So, mesti ada satu percanggahan di situ. Checkmate. Kalau rasa perlu, okey. Tapi perlu pun dia dengan pendekatan dan kaedah dan metodologi yang lain. Kerana perubahan umpamanya AI, you can wait for it. It can be a 5-year perancangan. Digital or even energy, the pace of change. Probably education, some health measures. Itu pun dengan komponen AI itu dah jadi satu kejutan. Tapi hal-hal yang itu sebenarnya memerlukan perbincangan mungkin Institut Integriti. Tapi kalau ikut pengalaman saya, it should be broad-based discussion. Sebab itu umpamanya akademi sains, majlis akademi sains, majlis sains negara umpamanya, saya kata jangan lagi terikat pada institusi pendidikan sains, tetapi mesti ada sinergi yang cukup segar dengan universiti-universiti. Jadi memanfaatkan. Jadi Institut Integriti pun yang sama. Sebab universiti ini, kalau ikut pandangan saya sejak saya lihat dalam 2-3 tahun yang lalu ini, dia tidak sangat dimanfaatkan sepenuhnya oleh jentera kerajaan ini. Sekarang kita setiap move seperti mana yang KPT lakukan, satu kerangka pengajian awam, umum yang baru, itu terus dimanfaatkan tenaga universiti selain daripada kepakaran yang ada. Kerana perimbangan ini penting. Saya ingat Institut Integriti begitu. Dia tidak boleh terpisah. Semua orang kalau anda bercakap yang terpisah tu bahaya. Dia terpisah tu dia bagi pandangan susah nak ada sinergi dengan jentera kerajaan. Kerajaan tu ada terikat dengan beberapa keutamaan. Ini seperti mana setengah badan dia sebebas sepenuhnya, tapi langsung dia tidak faham tentang dasar negara. Ini beberapa keputusan. Saya bagi contohnya sensitif sikit, tapi apa-apa pun yang kita sebut tentang kebebasan badan, rasuah ke kehakiman, ke kementerian, ke institut, dia mesti ada kefahaman tentang makro ni yang tidak ada. Seperti mana kita pergi kementerian, semua minta uang, tapi dia tak faham bahawa negara ini ada kekangan dia. Pendapatan sekian, perbelanjaan boleh sekian. Kalau kita ikut tuntutan tiap universiti, tiap sekolah, tiap kementerian, tak ada negara yang boleh urus. Tapi dia akan membantu kalau semua KSU, ada KP, dia faham juga tentang kerangka besar ekonomi makro, kemudian dia hujah untuk pertahankan kepentingan masing-masing. Tapi kalau dia langsung blank tentang kedudukan ekonomi makro, itu jadi kesulitan yang kita hadapi sekarang begitu. Dia akan membantu meletakkan prioriti kita. Sebab itu kalau bagi saya prioriti nombor satunya selain pertumbuhan ekonomi ialah basmi kemiskinan. Kalau dalam teori ekonominya kemiskinan lah. Tapi kalau kita ada keupayaan kita mula dengan kemiskinan tegar. Dan kita move up the ladder. Seperti mana kita lakukan sekarang. Tapi kalau tahun pertama, tahun kedua, 23, 24, kemiskinan tegar hampir selesai, dan kita move up the ladder sedikit melalui tunai rahmah, Sarah dan sebagainya. Sekali lagi lah ucap terima kasih kepada Zamri yang bantu menjelaskan. Zamri ni dia ada dekor supporter, kalau dia sebut dia aja orang tepuk, ada memang sama ada dipaksa atau diupah. Datuk Ramzan dan seluruh pasukan yang membantu menjelaskan program ini, dan seperti mana yang selalu kita janjikan, kita mulai
tepat jam 8 dan kita cuba selesai sekitar jam 9.30. Kita cuba. Esok pasal Jumaat Menteri, jadi kita baru dipesan kita ada 40 paper. Saya pun tak tahu benda paper. Ini KSU nasi banyak sangat paper. Betul-betul kurangkan sikit. Ataupun rumuskan 2-3 paper sekali. Terima kasihlah dia Ramzan dan saya harap bulan depan kita ada, mungkin bulan depan kita tangguh sebab bulan depan itu akhir bulan ASEAN. His government, seperti saya tahu, kalau rencananya Trump, Modi, Li Qiang China, Lula Brazil, Ramaphosa South Africa, Canada, Itali, EU, Japan, Korea. Jadi it's a big event di Malaysia ni dan pegawai-pegawai kerajaan semua kementerian itu terlibat. Dan mungkin kita tangguh ke awal atau pertengahan November. Ya, boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan sesi soal jawab itu tadi, maka berakhirlah sudah Forum M1 Malaysia Madani bersama Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dijemput Yang Amat Berhormat Perdana Menteri diiringi div-div kenamaan untuk turun ke bawah pentas bagi sesi bergambar bersama para jemputan. Dimohon para penjuru gambar untuk mengambil ruang di atas pentas untuk mengambil gambar Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Mohon kerjasama semua hadirin untuk memenuhkan ruangan hadapan untuk bergambar bersama. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Majlis dengan ini mengumumkan... Oh, ada lagi. Terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Majlis dengan ini mengumumkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri meninggalkan majlis diiringi div kenamaan. Kepada div-div kenamaan, jemputan serta sidang hadirin sekalian, ribuan terima kasih kerana sudi hadir bersama-sama menjayakan majlis pada hari ini. Bagi pihak penganjur, mohon kemaafan sekiranya terdapat sebarang kekurangan sepanjang majlis berlangsung. Sekian, terima kasih.